Oh, Ustaz. Sebab betul Ustaz dapat pakai orang-orang ni untuk kemas semua. Yelah, bulan Ramadan ni ramai yang nak berebut untuk dapat pahala. Betul. Ni Umar, kemarin yang awak kadang-kadang nak balik tu kenapa? Semua okey? Benda kecil je lah Ustaz. Tak ada apa-apa lah. Bro, nanti jangan lupa keringkan lantai ya. Umar, bila buang sampah kat bawah, jangan lupa ikat. Okey. Pakcik rehat. Ya, kami buat. Assalamualaikum semua, Ustaz Dayan di sini. Kita tengah sibuk-sibuk ni di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Kita tengah tolong-tolong orang, bergotong royong bersama-sama. Tanpa kita sedar, urusan kita pun rasa ringan. Kau buat apa ni? Relax lah bro. Ni buat souvenir. Okay? Kalau ada sesiapa yang berminat, boleh saja DM saya. Jangan lupa, okey? Umar! Umar, Dah kenapa ni?